Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Baju tu kenapa tak masukkan dalam beg? Tinggal sini je. Cuti sekolah nanti kan harus datang lagi. Betul. Ara pun nak tinggalkan Kiki. Boleh temankan Aki. Jaga Kiki baik-baik tau. Iya. Tak apalah, Ra. Bawa je lah Kiki balik. Bila dah kemas semua, meh ikut Aki. Tapi Aris nak tunggu Papa dengan Mama. Alah, dia orang sampai malam nanti. Sekarang ikut Aki pergi kenduri. Bolehlah bergaul dan berkawan dengan budak-budak di situ. Tak nak lah. Baik di rumah. Boleh main game. Ara pun main dengan Kiki lagi seronok. Kat luar panas. Aduh. Jangan ikut perangai kera. Sombong. Aki, tak baik cakap macam tu. Memang betul. Sesiapa yang tak suka bergaul dan berkawan dengan orang, dipanggil kera sumbang. Nanti, orang pun takkan suka dengan kita tahu. Tengok perangai kau berdua. Teringat Aki satu cerita. Cerita? Nak dengar. Cucu-cucu Aki ni. Pada zaman dahulu. Kera, marilah turun makan bersama kami. Boleh kita berbincang hal ehwal semasa? Tak nak. Apa? Habis kau. Kera memang macam tu. Sombong. Susah nak ajak berbincang. Nak tolong, jauh sekali. Biarkanlah. Asalkan dia tak kacau kita. Tak kacau? Kera suka mencuri makanan kami. Kau nampak ke? Nampak? Kalau tak nak makan dengan kami. Wah, mesti jemput hari ini juga. Apa tupai bawa tu? Ikutlah. Sedap. Tupai. Nak? Ya.
Terima kasih. Lain kali je lah. Aku nak cepat ni. Ngaum! Majlis hari jadi. Mesti banyak makanan. Makanan? Apalah kau gajah? Dengar je makanan, terus kelam kabut. Datang, jangan tak datang. Kami mesti datang. Bagus. Aku nak pergi jemput kera pula. Jangan! Kenapa jangan? Kera takkan datang punya. Dia kan tak suka bergaul dengan kita semua. Macam kera sumbang. Oi, aku monyet lah. Bukan kera. Oi. Aku? Kera sumbang? Lama lagi ke nak sampai? 2 bulan. Ish, kau ni tak habis-habis 2 bulan. Nak tipu aku lagi. Biarkanlah dia. Aku dah ajak dah. Semua ada jemput. Tapi aku dilupakan. Kenapa? Hui! Datang. Jangan tak datang. Ya. Aku akan datang. Paling awal. Boleh aku makan banyak-banyak? Kerbau, kau nak bagi hadiah apa? Hadiah? Mana ada? Tak tulis pun. Kalau begitu, kita pergi makan je lah. Makan apa ni? Oh, kancil. Besok tupai buat majlis hari jadi. Betul tu. Ada banyak makanan kegemaran kita. Kau pergi ke? Ya, aku pergi. Tak sabar dia nak pergi. Jangan cemarkan persekitaran. Nanti udara tak sihat. Hai kancil. Mana kau menghilang? Dah lama aku cari. Hari ni hari jadi aku. Tahu. Sebab tu aku datang. Nak tolong kau buat persiapan. Oh. Toh Cesai. Mari kita mulakan cepat.
Sekarang semuanya sudah bersih. Aku akan menyiapkan makanan untuk para tetamu pula. Wah, banyaknya makanan. Sedap pula tu. Tak sabarnya aku. Pai, ni hari jadi keberapa? Rahsia. Kenapa tu, Pai? Tengok hidangan kita. Macam ada kurang je. Tak apa. Mari masuk dulu. Oh, si kera yang mencuri makananku. Nanti tahulah aku bagaimana mengajarnya. Ya, kita mesti ajar. Sikapnya yang tidak suka bergaul dan suka pula mencuri sudah melampau-lampau. Tapi bagaimana? Pai. Oh, macam tu. La 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 la. La 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 la. Apa agaknya yang disemukan oleh tupai? Ulat mati! Apa hairannya ulat mati kat buah? Ara pun pernah jumpa ulat mati dalam buah. Memang pun. Tapi kera kan tak suka bergaul. Jadi dia ingat yang bukan-bukan. Dia ingat apa? Dia ingat tupai. Sudah tentu dia menyemburkan racun. Tentunya makanan aku juga dicampurkan dengan racun. Aku tak bodoh. Aku tidak mau mati kerana si tupai. Mojo aku tak sempat makan. Baguslah. Sekarang kera telah pergi. Tentu ia marah kalau tahu yang aku hanya menyumbur air biasa. Oh, selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Jangan pergi majlis tupai. Aku nampak tupai semua racun pada semua makanan. Kami tak percaya. Ya, aku nampak sendiri. Tupai kawan kami. Kami mesti pergi. Ya, kau tak nak pergi tak apa. Kau bukan kawan kami. Jangan layanlah kera tu. Mari kita pergi cepat. Kau bunyi ya. Selamat datang. Selamat hari jadi tupai. Wah, terima kasih. Mari.
Makanlah. Makan. Habiskan. Jangan. Kenapa tak makan? Mestilah takut. Kera kata makanan beracun. Mereka dah terpedaya. Sebenarnya Datang je lah makan bersama-sama. Rasa kan kali ni dia pula yang tertipu. Kesian kera. Dah tak ada kawan. Kena tipu pula. Biarkan dia tahu bagaimana seksanya hidup tanpa kawan-kawan dan sering ditipu begini. Apa? Aku ditipu! Ini tidak adil! Iya, untuk memberi pengajaran. Cuba tengok binatang-binatang lain. Hidup aman damai dan saling tolong-menolong sesama sendiri. Bukan macam kau, hidup menyendiri dan suka mencuri. Yelah. Tak malu. Kena sumbang. Pencuri. Aku minta maaf kerana mencuri makanan tadi. aku maafkan. Tapi janji, jangan mencuri lagi dan jangan mengasingkan diri dari kami semua. Aku janji, lepas ni aku akan jadi kawan yang paling baik. Mari kita berhibur. Begitulah kisah kera sumbang. Macam kau berdua. Asyik nak bersendiri aja. Tak nak berkawan. Yelah, kita ikut lagi. Papa Mama dah sampai. Tak payah pergi. Mama. Kenapa sampai awal sangat? Ha? Dah. Mari kita semua pergi kenduri. Papa, nak tengok gambar tadi.